A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah fi al-muhadarat ats-tsalisah kita akan tengok untuk tajuk yang ketiga ini, iaitu tentang tajuk nuzulul Quran. So, untuk tajuk nuzulul Quran ini, mal ladzi sanadrus fi hadhihi al-hissa? Awalan سنعترف بمراحل نزول الوحي وينقسم إلى 3 مراحل، وهناك أيضا الرأي أنه مرحلتين فقط. ثاني سنتعلم عن حكمة نزول القرآن جملة واحدة، والثالث حكمة نزول القرآن منجما، والرابع أول ما نزل وآخر ما نزل. Okey, so itu adalah 4 benda yang kita akan tengok hari ini. Pertama, mari kita tengok sama-sama marahil nuzulul wahyi. Madar ayat marahil nuzulul Quran 6 ayat. Untuk kita faham nuzulul Quran ini, dia ada 6 ayat yang kita boleh fokuskan, dan 4 daripada ayat itu fokus kepada dalil nuzulihi jumlatan wahidah. Contohnya Allah sebut kat sini, bal huwa Quranun majid fi lauhin mahfuz, bahawa Al-Quran itu adalah Quran yang Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz. Juga ayat yang selalu kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Allah juga sebut dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Juga dalam surah Al-Baqarah kita baca syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. So ini semua ni adalah reference ataupun dalil yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu turun jumlatan wahidatan, turun sekaligus. Dalil yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu turun beransur-ansur, yang mana satu Allah sebut dalam suratul Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran itu Allah pecah-pecahkan penurunannya untuk kamu membacanya kepada manusia 'ala muksin, dalam tempoh-tempoh yang tertentu, wa nazzalnahu tanzila, dan Allah turunkannya berperingkat. Dalam suratul Furqan Allah sebut, wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Yang ini lebih jelas. Orang kafir bertanya kepada Nabi orang kafir bertanya dan berkata, kenapa tak turun Al-Quran ni jumlatan wahidah? Kenapa tak turun sekaligus? Kenapa turun sikit-sikit? Maka Allah balas, kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Itu untuk menetapkan hati kamu, dan Allah menurunkannya, membacakannya secara tertil, menyampaikannya secara perlahan-lahan, secara beransur-ansur. Allah sebut kat sini dalam suratul Furqan juga, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Allah turunkannya dalam keadaan yang boleh dibaca, boleh difahami, dan dengan tafsiran yang jelas. Ini dalilnya. So soalan dalam peperiksaan mungkin dia akan tanya dengan cara yang mudah, apakah dalil turun Al-Quran jumlatan wahidah? Ni. Apakah dalil turun Al-Quran munajjaman? So yang ini boleh tengok. Mari kita tengok bagaimana Al-Quran turun secara jumlatan wahidah ke, munajjaman ke, bagaimana. Ada beberapa pendapat, ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Al-Quran ini turun salasa marahil. Hunaka salasa marahil linuzulil Quran. Awalan minallahi ila al-luhil mahfuz, wa ba'din min luhil mahfuz ila baitil izzah, wa ba'daha munajjaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qalbihi sallallahu alaihi wasallam li muddati 23 sana. Okey, so yang ini pendapat yang pertama. Dia ada 3 step. Allah ke Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, Baitul Izzah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua mengatakan Allah Subhanahu wa taala turunkan terus ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi SAW. Pendapat kedua adalah pendapat yang lebih masyhur di kalangan ulama. Pendapat pertama ini tidak masyhur di kalangan ulama, tapi pendapat kedua lebih masyhur. Mari kita tengok kenapa ada 3. Yang tadi tu 2 kan? Ini 2, yang ini 3. Kenapa dia ada 2? Kenapa dia ada 3 ni? So first kali at-tanazzul al-awwal ni huwa ila al-luhil mahfuz fi waqtin
وطريقة لا يعلمها إلا الله ومن أطلعه الله على ذلك وكان ذلك جملة واحدة لا مفرقا. Yang turun ke Lauh Mahfuz ini hanya diketahui oleh Allah dan tidak yang lain, dan diturunkan sekaligus seperti mana yang Allah sebut, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. So yang ini adalah step 1. Step 2 dia turun adalah huwa nuzulul Quran minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fis sama'id dunya. Ini yang kita guna dalil dalam surah Al-Baqarah tadi, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, dan juga dalam surah Al-Furqan, inna anzalnahu, dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu. So kita tengok dekat sini untuk kita mudah faham, dia punya tricks dia punya tips dia adalah perkataan anzala itu ataupun unzila. Bila dia guna perkataan anzala, yunzilu, inzalan, itu bermaksud turunnya sekaligus. Anzala, yunzilu, inzalan bermaksud turunnya jumlatan wahidah. Tengok kat sini, alladhi unzila. So ni unzila, samalah unzila. Ataupun anzalna, so samalah kat sini. Ataupun kat sini pun anzalna, so bermaksud dia adalah turun sekaligus. That is the tricks lah. So kalau kita tengok je perkataannya begitu, maksudnya dia adalah turun sekaligus. Namun kalau dia turun yang step ketiga ini, at-tanazzul as-salis wal marhalatul akhirah allati minha شغل نور الوحي على العالم ووصلت هداية الله إلى العالمين هي التي فيها نزل الأمين جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم في غار هراء بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق, sehinggalah ayat yang ke-5 itu. So bagaimana dia turun? Dia guna dengan perkataan nazzala. Tadi anzala, yani nazzala, yunazzilu tanzilan. Tanzil, nazzala, yunazzilu. Ini bermaksud turunnya munajjaman ataupun mufarraqan. Ini adalah tricks dia. Kalau dia guna lafaz nazzala, yunazzilu, tanzil, maksudnya dia turun secara sikit-sikit. Anzala maksudnya one shot. Okey, itu adalah taksim dia. Ini yang taksim yang pertama, 3 step. Allah ke Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz ke langit dunia ke Nabi SAW. Taqsimu ilal marhalatain atau tanzilatain. Yang pertama, jumlatan wahidah fi lailatul qadar ila baitil izzah fi sama'id dunya. Ini bukti yang bila kita baca yang tadi tu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini samalah. Yang kedua ni adalah yang turun ke Nabi SAW. Buktinya Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. So ini adalah dalil yang menunjukkan dia ini turun ke Nabi SAW secara beransur-ansur kepada Nabi melalui dalam tempoh 23 tahun, salasa wa 20 sanat. Okey. So apakah hikmah dia turun dalam keadaan dua-dua ni? Apa hikmah turun sekaligus? Apa hikmah turun beransur-ansur? Mari kita tengok bersama-sama. Hikmatu nuzulul Quran jumlatan wahidah min Allah Ta'ala ila baitil izzah fi sama'id dunya. Awalan, tafkhimu amr al-Quran wa amru man nazala alayhi wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi'ilami sukkan as-samawati as-sab' أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم, untuk memberitahu kepada semua penduduk langit dan menunjukkan betapa pentingnya tafkhimu amrul Quran, untuk beritahu kepada penduduk langit, this is the most important thing, this is the most very 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 important thing, dan supaya penduduk langit itu tahu inilah dia kitab yang terakhir yang akan turun kepada Rasul untuk umatnya. So ini untuk nak menunjukkan betapa besarnya perkara ini, iaitu tentang penurunan Al-Quran ini. Apa pula hikmah turunnya Al-Quran secara beransur-ansur? Ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, al-hikmatul ula tasbitu fuada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyatu qalbihi. Ini dalilnya ada kat mana? Wa dalilu ala dhalik kama qala ta'ala kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Apabila Quraisy bertanya,
Kenapa tak turun Al-Quran ni sekaligus je? Maka Allah sebut kadzalik. Untuk apa? Untuk menenangkan, menetapkan hati Nabi. Kerana apa? Faqad ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumin jafatin syadidat adawatihim, kama qala ta'ala wa tunzira bihi qauman ludda. Kerana orang yang duduk di Mekah itu dan duduk di Madinah itu, orangnya ada yang tidak suka pada Nabi betul-betul, dan orang ini keras pada Nabi SAW. Maka ketika Nabi mendapat tentangan ini, at least Al-Quran ini menjadi penenang jiwa Nabi, menenangkan Nabi menjawab satu persatu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga disebut kat sini, qad bayyanallahu sunnatahu fil anbiya as-sabiqin alladhina kanu kudhibu wa udhu fasabaru hatta ja'ahum nasrullah. فيجد صلى الله عليه وسلم في ذلك تسلية له إيذاء أذى قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وكان قومه لم يكذبوه إلا علوا واستكبارا. Umat-umat terdahulu juga buat begini pada nabi-nabi mereka. Allah sebut dalam ayat yang surah Al-An'am, Allah sebut qad na'lamu an innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun wa laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati Allah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Allah sebut, don't worry, apa yang kamu rasa ini rasul-rasul dulu pun rasa. Fasabaru, mereka ini bersabar atas apa yang didustakan. Wa udhu, mereka juga disakitkan, sehinggalah sampai kemenangan. So Allah nak bagi peringatan kepada Nabi dan kekuatan kepada Nabi. Don't worry, you are not alone. There are previous anbiya, prophets that have berjalan di atas jalan yang sama, that have come with the same challenges. So don't worry, you are not alone. Orang lain dah rasa. So jangan risau, jangan rasa patah hati, jangan rasa penat. Maka Allah sebut dalam surah Ali Imran, fa in kadzabuk, kalau mereka itu mendustakan engkau, faqad kudziba rusulun min qablik, dulu pun rasul-rasul lain telah pun didustakan, bukan kau seorang saja. Maka jangan risau. Ja'u bil bayyinat, mereka juga membawa kebenaran, waz-zubur, dan kitab-kitab, dan juga penerangan yang menjadikan cahaya untuk mereka. Tapi orang tak terima juga. So ini maksudnya tasbit, menguatkan hati Nabi supaya Nabi rasa you are not alone. Bukanlah Allah nak kata jangan risau ni. Tak, Allah nak beritahu apa yang awak rasa ni orang lain pun rasa. Don't worry, you are not alone. Itu adalah benda yang normal. Sabar, teruskan perjalanan. So ini maksud Allah bila Allah berikan nasihat pada Nabi. Dan Allah sebut wa ya'muruhul Quran, dan Al-Quran mengajar bis sabri kama sabara rusul min qabli. Allah sebut fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahari balagh fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Bersabarlah dengan ujian ini seperti mana sabarnya nabi-nabi ulul azmi sebelum kamu, dan janganlah kamu bercepat-cepat nak buat sesuatu kepada kaum kamu ini untuk buat sesuatu lah. Jangan cepat sangat rasa give up ke, no. Kerana mereka ini semua adalah orang yang berdakwah, tak pernah meninggalkan satu masa pun dalam hari mereka, melainkan balagh, menyampaikan. So Allah juga menjadikan yang dimaksudkan sebagai menenangkan jiwa ini adalah Allah wa yatma'in nafsah, menenangkan jiwa, bima takaffalallahu bihi min kifayatihi amral mukadzibin. Allah sebut wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahhirhum qalil. Allah kata tenangkan jiwa dengan cara Allah beritahu abaikan, sabar dengan apa yang mereka buat, wahjurhum, dan abaikan saja. Don't even care about apa yang mereka disebutkan tu. Wa hadha huwa ma jaa fi hikmati qasasil anbiya bil Quran. Dan sebab itulah dalam Al-Quran penuh cerita nabi-nabi. Sebab itulah ceritanya ada cerita nabi-nabi. Why? Linuthabbita bihi fuadak, untuk menenangkan jiwa hati Nabi SAW. Sebab itu Allah sebut wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbita bihi fuadak. Semua cerita rasul itu Allah sampaikan untuk menenangkan jiwa hati kamu, supaya kamu rasa you are not alone. Dalam ujian, kesakitan, kita tak perlukan orang kata
you must go through this. No, Allah ajar kita untuk kita tahu we are not alone. Orang lain pun rasa. Ini cara Allah untuk keep ourselves rasa okay. Ini sifat manusia. Dia risau kalau dia sorang-sorang. Tapi Allah beritahu, don't worry, orang lain pun pernah rasa, orang lain pun pernah dapat, orang lain pun berjaya, insya-Allah. Macam itulah. Waja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. So itu cara dia yang Allah sampaikan. Yang lebih ni awak boleh baca sendirilah. Ini dia bagi contoh yang lain demi yang lain. Okey. Al-hikmatu tsaniyah. Hikmah kedua kenapa Al-Quran diturunkan munajjaman. Taysiru hifzuhu wa fahm. Untuk memudahkan hafalan. To get you to have more time, to make you easy to memorize it. كانت الأمة العربية معظمهم لا يعرف القراءة والكتابة فما استطاعوا أن يحفظوا القرآن كله بيسر لو نزل جملة واحدة وأن يفهموا معناه وتتبر آياته. Orang Arab ini majoritinya tidak tahu membaca dan menulis. So kalau Al-Quran tu turun sekaligus, susahlah sikit mereka ni nak menghafalnya, membacanya dan mengingatkannya dan juga memahami isi dalamnya. Fakana nuzuluhu mufarraqan. Dan maka turunnya itu secara berpisah-pisah untuk memudahkan hafalan dan memudahkan memahami ayatnya. So contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Nadrah qala kana Abu Sa'id al-Khudri yu'allimuna al-Quran 5 ayat bil ghadat wa 5 ayat bil ashi wa yukhbiruna anna Jibril nazala bil Quran 5 ayat. Abu Sa'id al-Khudri, seorang sahabat, mengajarkan kepada anak-anak murid dia ini 5 ayat Al-Quran pada waktu siang, 5 ayat Al-Quran pada waktu petang atau waktu malam. Dan dia berkata, sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Quran pada Nabi SAW 5 ayat. So sikit-sikit lah, dia ajar sikit-sikit, bukan banyak-banyak. Okay. Wan Khalid bin Dinar pun sama juga. Dia beritahu tentang hadis yang sama daripada riwayat yang lain lah. Hikmah yang ketiga, at-tadarruj. Untuk mengajar dengan cara at-tadarruj. Hikmah Al-Quran ini turun secara beransur-ansur supaya proses pembelajaran dan proses pensyariatan. Proses pembelajaran adalah education ataupun knowledge, dan juga tasyri'. Tasyri' ini implementation. You have to get them to know the agama first, and then baru you implement the law. So in our religion, dalam Islam, kita punya enforcement, kita punya rules, kita punya law. How do you need people to get into the law? So you need to have them understand first. So Al-Quran turun secara berperingkat to make the people understand the Islam first, and then the implementation of the law could be succeeded. So caranya adalah faham dulu, barulah kita boleh implement. So kana Al-Quran fil bidayah yatanawal. Pada awalnya Al-Quran ini ada apa? Usulul iman. Pada awalnya Al-Quran ini turun tentang iman, supaya orang faham tentang iman itu apa, tentang hukum siapa itu Tuhan, akidah, hari akhirat, tentang orang kata apa, keadaan hidup selepas mati. Ni semua ni akidah, iman. Wa ya'murul Quran bi mahasinil akhlaq. Dan pada awalnya juga Al-Quran fokus kepada pembetulan akhlak, memastikan akhlak mulia. Dan Al-Quran juga menceritakan tentang perkara halal dan haram yang ada tentang asas agama pada makanan, minuman, harta dan juga darah, dan juga pada marwah ataupun pada diri manusia. Dan apabila itu semua sudah diceritakan, summa tadarraj at-tashri' bil ummah fi ilaj ma ta'assala fi an-nufus min amrad ijtima'iyyah ba'da an syara'a lahum min fara'id ad-din wa arkan al-islam ma yaj'alu qulubahum 'amiratun bil iman khalisatun lillah ta'buduhu wahdah la syarikalah. Apabila proses iman sudah pun ada, rukun Islam sudah pun wujud, imannya sudah pun kuat, maka barulah ada implementation of law. Barulah ada datangnya ayat-ayat tentang law. Walihadza kulluhu
adillatuhu min nususil Quran idza tatabba'na makkiyatun wa madaniyatun wa qawa'id tasyri'ah. Fa fi Makkah syuri'atis salah wa syuri'a al-asal al-'am liz-zakah muqarinan bir-riba. Allah sebut pada awalnya di Mekah itu telah disyariatkan salat dan juga telah diceritakan tentang perkara asas tentang zakat. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. So ini adalah ayat tentang permulaan. Contohnya lagi, nazalat suratul An'am. Surah Al-An'am iaitu surah Makkiyah, tubayyinu usulul iman. Dia menjelaskan usul-usul iman. Wa adillatut tauhid, dan perkara-perkara tauhid dan dalilnya. Dan cerita tentang untuk tidak menduakan dan mensyirikkan Allah. Wa tuwaddihu ma yuhillu wa ma yuharrimu minal mata'im. Dan cerita tentang perkara yang halal dan haram tentang makanan. Allah sebut dalam surah Al-An'am ini contohnya, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Selepas itu, ayat ini cerita pasal dia punya, orang kata apa, prinsip, the main prinsip. Tetapi selepas itu barulah ayat yang menjelaskan hukum-hukum ini. Usul muamalat diturunkan di Mekah, tetapi penjelasan hukumnya di Madinah. Asas alaqat usariyah, asas kepada hidup berkeluarga turunnya di Mekah, tetapi menjelaskan hak-hak suami isteri, hak hidup berumah tangga, semuanya turun di Madinah. Asal zina turunnya di Mekah, tetapi hukuman zina turunnya di Madinah. Asal tentang kehormatan diri ataupun darah manusia itu turun di Mekah. Namun dia punya hukuman apabila orang itu membunuh orang turunnya di Madinah. So ini menunjukkan benda itu dia turun stage by stage. Ini seperti mana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, innama nazala awwalu ma nazal minal Quran suwarun minal mufassali fiha dzakara al-jannata wan nar. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. So Aisyah berkata, yang pertama turun itu adalah tentang cerita syurga dan neraka. Sehingga manusia sudah pun memakai baju-baju Islam, dekat diri dengan Islam, barulah turun ayat halal dan haram. Kalaulah perkara pertama yang diturunkan itu adalah jangan minum arak, sudah pastilah orang-orang akan kata, kami takkan tinggalkan arak sampai bila-bila, sebab mereka dah biasa. Kalaulah ayat pertama yang turun itu jangan berzina, pastilah orang akan kata, kami takkan tinggalkan zina, kerana benda tu jadi kebiasaan pada mereka. So Al-Quran ni turun secara beransur-ansur dengan sebab, ni antara sebab dia, untuk memudahkan proses pembelajaran. Okey. Contoh dia bagi kat sini, apabila contoh pengharaman arak. Allah sebut pada mulanya marhalah ula ini adalah Allah sebut nazala qawlihi ta'ala, Allah turunkan ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasanan inna fi dhalika la ayah liqaumi ya'qilun. Ayat ini Makkiyah fi maqamil imtinan bi ni'matillahi ta'ala. Ayat ini menceritakan tentang bahawa pokok ini, buah nakhil, iaitu buah kurma, wal a'nab, dan juga buah anggur. Ada orang yang ambil dia untuk jadikan minuman arak, ada orang menjadikan dia rezeki yang dia makan.
Maka menunjukkan buah ini ada nikmat. Bukan cerita pasal buah ni jadi arak, tetapi buah ini ada nikmatnya. Namun ada orang ambil sebagai ni, orang ambil sebagai ni. Maka Allah sebut ini tanda kebesaran Allah. Ada orang ambil benda yang sama boleh jadi baik, ada orang ambil benda yang sama jadi tak baik. So secara tak langsungnya Allah menunjukkan pada nikmat Allah itu luas. So stage kedua, al-marhalatus saniyah, tentang pengharaman arak ini, Allah masukkan ayat dia kepada orang bertanya kepada Nabi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan juga judi. Maka jawablah kepada mereka, fihima ismun kabir. Pada kedua-duanya ini ada dosa yang besar, wa manafi', dan ada manfaatnya untuk manusia pada pandangan manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Sedangkan dosanya lebih banyak daripada manfaat yang dia nak. Daripada ayat ini Allah SWT nak cerita ada manfaat khamar ini. Apa manfaatnya pada manusia, pada pandangan manusia? Ada orang minum arak, dia minum, dia jadi lupa masalah dia. Dia jadi macam wah, hilang stres dia, tak ada masalah. Dan hilanglah dia punya problem-problem yang mengganggu jiwa dia. Kepada orang yang menjual arak, jual arak tu mengkayakan dia, dapat untung banyak. Sebabnya best lah, banyak duit. Tetapi mudaratnya sangatlah banyak pada badan, pada akal, pada akhlak, pada hilangnya nyawa, hilangnya harta, dan juga kepada maksiat-maksiat yang bakal muncul. Maka disebabkan itulah yang dirasakan itu manfaat kecil, sedangkan manfaat itu adalah dosa yang sangat besar. So Allah beritahu haram lagi tak? Belum lagi. Masih lagi stage 2 nak cerita there is something wrong about your khamar ini. Arak ni ada problem. Ada problem. Stage 3 Allah meletakkan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan salat selagi mana kamu tengah mabuk. Kamu tak boleh pergi solat dalam keadaan mabuk. Maka di sini mulalah adanya larangan, tetapi pada sebahagian waktu sahaja. La taqrabus salah wa antum sukara. Kalau nak solat tak boleh mabuk. Maka orang mula berhenti. Bila nak solat jangan mabuk, tak boleh mabuk. Lepas tu dia nak fikir, nak mabuk dia boleh buat. Ini adalah larangan yang pertama untuk waktu solat sahaja. Maka sudah ada larangan? Ada. Tapi dia dipanggil sebagai tahrim juz'i, pengharaman separuh, belum penuh lagi. Barulah selepas itu adanya pengharaman yang penuh yang Allah sebut dalam suratul Maidah. Maka ini adalah pengharaman yang kekal sampai bila-bila, pada setiap waktu, tanpa ada waktu yang lain. Maka daripada sinilah barulah orang ini bergerak. Daripada tadi dia dah dengar cerita arak ni ada manfaat, arak ini dibuat daripada buah-buahan. Bukan buah-buahan tu yang salah, tetapi orang buat tu masalah dia. Dan arak ini apa masalahnya kalau buat pun? Maka Allah beritahu ada kebaikan, kamu rasa ada kebaikan, tapi keburukannya banyak. Lepas tu Allah letakkan larangan, nak solat jangan pakai, jangan minum. Lepas tu barulah ada pengharaman penuh. This one, pergerakan ini daripada Mekah ke Madinah punya pergerakan ini, barulah ada pengharaman ini. So ini adalah contoh bagaimana Al-Quran diturunkan secara perlahan-lahan, mentarbiyahkan manusia bit by bit. Ini contoh dia. Al-hikmatur rabi'ah, hikmah yang keempat, musayaratul hawadis wal waqa'i', untuk bertepatan dengan peristiwa-peristiwa dan juga keadaan-keadaan. Contohnya kanatil ayat tunazzil ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasba hajatil mujtama' atau jawab anil as'ilati allati kanat taridu alaihi min qibal al-yahud aw al-musyrikin tahaddiyan lahu sallallahu alaihi wasallam wa ikhtibaran lahu ala sidqihi fi da'wati talaqqi wa ta'jizan al-wahyi min Allah Ta'ala. So ada orang kalangan Yahudi dan juga Quraisy yang dia ni suka tanya soalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan Nabi ni betul ke tak betul, ataupun untuk membuatkan Nabi ni nampak tak bijak sebab Nabi tak boleh jawab soalan nanti. Maka Al-Quran juga turun berdasarkan occasion ini untuk menjawab soalan daripada orang-orang ini. Contohnya apabila Yahudi bertanya Nabi tentang Ruh dan tentang Ashabul Kahfi dan juga tentang Zulkarnain, maka soalan ini ditanya oleh mereka, maka Nabi jawab. Daripada mana? Daripada suratul Kahfi. Ada orang tanya tentang soalan lain. Ada sahabat tanya, adakah kami ni nak panggil Allah macam mana? Adakah kami kena jerit ataupun kami kena bisik? Itu soalan juga. So ini semua ni adalah soalan-soalan untuk dijawab oleh Nabi SAW. Hikmah kelima adalah
bukti yang Al-Quran ini adalah kalamullah, yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ini turun secara munajjaman, secara sedikit demi sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 20 tahun, 23 years. Namun bila setiap kali orang baca, disebut kat sini wa indama yaqra'uhu al-insan wa yatlu suwarahu yajiduhu muhkamun nasaj daqiqus sabak mutarabitul ma'na rasinul uslub mutanasiqul ayati was suwar ka'annahu 'aqdun faridun nazamat habbatuhu bima lam ya'had mathilun min kalamil bashar. Walaupun turun 23 tahun secara beransur-ansur, kadang-kadang dia tak turun surah Al-Baqarah tu, dia tak turun berdegit-degit. Dia turun sekejap kat sini, lepas tu tiba-tiba masuk surah lain. Dia turun pecah-pecah. Tapi bila setiap kali kita baca, surah itu dia berkait daripada awal sampai akhir. Macam mana orang boleh buat begitu? Macam mana orang boleh consistently menulis sesuatu benda yang berpecah-pecah daripada mana-mana dalam tempoh yang sangat panjang, tetapi bila kita baca, it is very perfect. So ini tak mungkin. Ini menunjukkan dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah disebut poin yang kedua tu, law kana hadzal Quran min kalamil bashar qila fi munasabatin muta'addidah wa waqa'i mutataliyah wa ahdath muta'aqibah la waqa'a fihi at-tafakkuk wal infisam ولا يمكن أن يكون بينه التوافق والانسجام كما قال تعالى. Kalaulah betul ini, kalaulah Al-Quran ini ditulis oleh manusia, maka pastilah dalam keadaan yang berbeza, waktu yang berbeza, pastilah akan ada orang kata apa, mesti ada persanggahan. Sekejap dia fikir waktu ni lain, waktu ni lain, dia berfikir waktu ni dia pergi tempat lain, mesti ada. Tetapi tak berlaku benda itu. Maka sebab itulah Allah sebut dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka melihat dengan sebenar-benarnya Al-Quran itu, tak baca elok-elok ke, tak faham elok-elok ke, tak tengok ke plot tu elok-elok? Kalaulah dia bukan daripada Allah, mesti ada banyak benda-benda yang menjadi perubahan dan juga percanggahan, mesti ada. Tapi tak ada. So ini adalah bukti bahawa Al-Quran ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sampai ke tajuk yang terakhir, iaitu awwalu ma nazal wa akhir ma nazal. Awwalu ma nazal, ayat yang paling awal turun, ada 4 pendapat. Pendapat yang paling sahih, as-sahhul aqwal fi ma awwalu ma nazal huwa min suratil 'alaq min al-ayatil wahidah ila ayatil khamisah, yani iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang mengatakan pendapat kedua, yang mengatakan suratul Muddassir, ya ayyuhal muddassir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. So ini adalah pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan suratul Fatihah tu adalah ayat yang pertama turun. Pendapat yang keempat mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang pertama. Untuk akhir ma nazal ada 9 pendapat. Saya tak baca semua, namun saya akan baca yang paling sahih, iaitu nombor 9. Wa qila inna akhir ma nazal min al-Qur'ani huwa qawluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wa huwa al-qawlur rajih idh 'asha ba'daha sallallahu alaihi wasallam 8 أيام فقط ثم انتقل بعدها إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. Selepas ayat ini turun, iaitu ayat suratul Baqarah ayat 281, Nabi SAW memang hidup selama 8 hari sahaja. Kemudian Nabi SAW wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah pendapat yang paling rajih. Lagi 8 pendapat tu boleh baca sendiri, boleh check lah insya-Allah. Okey, itu sahaja untuk tajuk nuzulul Quran. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang untuk kita tengok tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.